Tiada lari gunung dikejar, mawa jelita sungguh mekar. Ibarat rembulan di pangkuan. Mak Semar ibu hati sendiri aja. Mak Semar ni sentiasa happy aja. Nak buat apa menyusah-susahkan hati. Banyak-banyak fikiran. Kita ni kan kalau nak hidup happy, senangkan hati kita ni, jangan ingat apa-apa. Nombor satu, kita jangan ada simpan hasad dengki kita pada orang. Betul. Jangan. Bila kita ada perasaan hasad dengki, aku kan dia tu kan macam mana dia tu senang, aku geram betul gini, aku tak suka itu, aku tak suka ini. Banyak memikir itu yang menjadikan kita lagi tambah penyakit lagi banyak. Betul. Buat macam Mak Semar. Saya senang. Aku menghibur hati aku nak menyanyi, aku menyanyi. Aku nak mengaji, aku mengaji. Aku nak zikir, aku zikir. Aku tak ada nak fikir itu, nak fikir ini orang, nak fikir itu ini, aku tak nak fikir. Lagi satu saya ajar pada semua orang, siapa yang dah bagi orang hutang, kalau orang tu meninggal, halalkanlah dunia akhirat. Halalkan dunia dan di akhirat. Saya orang meninggal, kawan-kawan saya semua saya halalkan dunia dan di akhirat. Jangan, pasal apa? Kadang-kadang ada orang, bila orang tu tak bayar hutang, kau cari aku tak halal ke dunia akhirat. Kita kan dekat sana, besok dia gedebung, kau nak menjawab pun dah tak sempat. Apa lagi-lagi kau nak jumpa pula orang yang kau bagi hutang tu, dah lah kita bagi dia hutang, dia tak bayar. Kau nak cari pula dekat akhirat. Lebih baik halalkan dunia akhirat. Semoga Allah ganti yang terbaik. Lagi satu, kalau kita tolong orang ya. Dia tu kan aku banyak tolong dia, dia langsung tak nak tolong aku. Kau tengoklah aku dia begini, jangan ingat betul. Apabila kita tolong orang, kita ikhlas. Tapi kita niat dalam hati kita, apabila kau mati, anak cucu cicit kita besok, dia tidak susah macam Allah ni. Allah balas pada kita pada